Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bantuan MY, saluran yang berkongsi maklumat penting berkaitan bantuan semasa di Malaysia. Sekarang, kita dah masuk pertengahan tahun 2025. Admin nak ingatkan satu perkara penting, iaitu berkaitan dengan tuntutan RM1,000 di bawah skim khairat kematian khas untuk penerima STR tahun ini. Ramai yang masih belum tahu, jika berlaku kematian kepada penerima STR 2025, waris yang telah didaftarkan boleh menuntut bantuan khairat sebanyak RM1,000. Sama juga kalau pasangan kepada penerima STR 2025 meninggal dunia. Pihak pasangan juga layak menuntut. Tuntutan ini boleh dibuat di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional yang berdekatan. Tapi kena pastikan anda bawa dokumen yang lengkap. Antara dokumen yang perlu dibawa ialah sijil kematian pemohon atau pasangan, kad pengenalan asal waris, dan jika waris tak dapat hadir, dokumen pembuktian yang sah. Sekarang ini kita dah berada di tengah tahun. Maknanya, kalau kes kematian berlaku bermula dari 1 Januari hingga ke hari ini, tuntutan boleh terus dibuat. Tapi ingat, hanya mereka yang ada nama waris yang layak sahaja. Jadi kalau anda belum letakkan nama waris, segera buat kemaskini. Anda boleh log masuk ke laman rasmi MySTR di bantuai.hasil.gov.my dan pilih kemaskini maklumat asas. Dalam bahagian tu, anda akan nampak ruang untuk isi nama waris. Siapa boleh jadi waris? Antara yang dibenarkan ialah pasangan, ibu, bapa, anak kandung, anak tiri, anak angkat, adik-beradik dan cucu. Pilih saja salah seorang yang sesuai. Kalau tak boleh akses MySTR secara online, anda juga boleh terus ke cawangan LHDN berdekatan untuk kemaskini secara fizikal. Sekali lagi, nak admin ingatkan, tuntutan skim khairat kematian ini hanya boleh dibuat dalam tahun semasa sahaja. STR 2025 hanya melibatkan kes kematian dari 1 Januari hingga 31 Disember tahun ini. Kalau kematian berlaku sebelum tahun ini, tuntutan dah tak boleh dibuat. Dalam kes tuntutan ini, keutamaan adalah kepada pasangan dahulu. Kalau pasangan tiada, baru waris yang berdaftar boleh menuntut. Dan satu perkara penting, bantuan RM1,000 ini hanya terpakai untuk 2 kategori penerima sahaja. Pertama, kategori isi rumah. Kedua, kategori warga emas bujang atau tiada pasangan. Untuk kategori bujang biasa, waris tidak layak menuntut walaupun berlaku kematian. Untuk rujukan lebih lengkap, boleh layari laman rasmi di bantuai.hasil.gov.my dan semak bahagian soalan lazim berkaitan SKK dan sumbangan tunai rahmah 2025. Itu sahaja perkongsian dalam video kali ini. Kalau anda ada pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng supaya tak terlepas maklumat penting yang akan datang. Terima kasih kerana menonton Bantuan MY. Jaga diri dan kita jumpa lagi.